Bimbang Dunia Kita. Okey, itu antara sedikit paparan mengenai media-media baru dan sebagainya tu, mulai grafik dan sebagainya. Doktor, bagaimana kita melihat kebertanggungjawabaan orang muda ni? Dia nak tengok benda yang bebas sedikit, yang ada freedom, ada kita boleh beri pandangan secara kritis misalnya melalui cara yang kredibel dan sebagainya. Tapi melalui mainstream media boleh ke tak boleh? Sebenarnya kita harus faham secara falsafah dahulu. Bermaksud dahulu apabila bangkitnya industri media tradisional akhbar, televisi dan sebagainya, pada ketika itu budaya kependidikan ialah menangani data, menangani statistik. Jadi mana-mana ilmuwan dalam abad 21 yang faham bahawa sekarang ini pun proses pembacaan, proses penyebaran maklumat masih bergantung kepada data sahaja adalah sebenarnya salah. Apabila masuk abad 21, perkara paling penting ialah persepsi, iaitu bagaimana nak menguruskan persepsi, kerana ini adalah abad persepsi, iaitu abad yang sangat mikro, ya, sistem yang sangat mikro. Jadi sekaligus dengan ada blok-blok ini, okey, jadi generasi baru itu akan dapat meluahkan persepsi mereka. Sebab apabila wujudnya liberalisasi, apa wujudnya demokrasi, maka persepsi menjadi dokumen paling penting. Jadi bagaimana orang muda ini dia akan menggunakan Facebook, akan menggunakan MySpace dan sebagainya untuk melontarkan persepsi. Dari persepsi itulah wujudnya skala-skala pembacaan. Sebagai satu contoh, orang muda membuat persepsi bahawa muzik klasik kita sudah tidak dekat dengan mereka. Lalu mereka mengatakan, wah, saya suka sangat-sangat dengan lagu Mi Angka Hussein, laguku untukmu. Sebagai satu contoh. Okey, doktor, kita dah di talian, kita bersama Cik G. Manimaran, M-Star editor. Hai Cik Manimaran, apa khabar? Saya sihat. Okey. Di sana. Okey, Cik Manimaran, sebagai editor untuk M-Star menjadi sebahagian daripada sumber maklumat, informasi, berita yang terkini, yang paling cepat yang boleh didapati di online media dan sebagainya. Jadi bagaimana M-Star melihat respon daripada kalangan masyarakat kita hari ini? Selepas 3 tahun kami beroperasi, dan sambutan sejak ke belakang ini sungguh menggalakkan. Khususnya selepas pilihan raya umum ke-12. Demin bermaksud kita dapat menyediakan bahan-bahan yang terkini, yang semasa. Boleh kita dapat identifikasi demografik pengunjung yang melihat atau yang mengunjungi M-Star Online? Secara purata kita telah mencapai sasaran lebih kurang 4 juta page view setiap bulan. Perkembangan yang kami rasa satu perkembangan yang semakin menggalakkan. Patut kita terima pada pengunjung kami. Dan sebab golongan mana yang paling banyak mengunjunginya? Orang muda ke orang lama? Ada demografik tertentu yang lebih khusus? Saya rasa lebih kepada golongan dari bawah umur 30 tahun ke bawah. 30 tahun ke bawah, dalam 35 tahun ke bawah. Dan juga mereka yang melanggan SMS alert daripada M-Star Online? Itu kami belum ada, tapi kami dalam proses ke arah. Dalam jangka panjang kita ada beberapa perancangan. Saya rasa bila dalam satu jangka waktu kita kena portal tu, kita kena sepadukan dengan SMS, MMS, dengan jadi bagaimana M-Star mengambil peluang ini untuk dekat kepada pengunjung dan juga orang-orang muda ni untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang ada kredibel? Bagi kami ada 2-3 perkara yang kita penting. Satu, nilai berita yang seimbang. Nilai berita, walaupun kita bagi percuma, contohnya orang datang kepada mana-mana portal termasuk M-Star kerana kita perlu menyediakan berita-berita yang bernilai. Okey, cabaran kepada mainstream media arus perdana yang hard copy misalnya? Saya rasa cabaran tu akan wujud. Cabaran untuk tradisional media tu wujud. Sebab apa? Kita bagi secara percuma. Mereka membeli. Saya rasa itu cabaran untuk mainstream media. Tetapi kita ada keselainan. Kita kena ada kelainan, berita-berita kelainan. Sebab apa? Kadang-kadang mereka akan melihat kepada kelainan dan kesegeraan kepada mereka yang ada impact kepada. Okey, terima kasih Encik Manimaran atas masa bersama you wartawan pada malam ini. Terima kasih sekali lagi ya.
Terima kasih kerana memberi peluang kepada kami. Dr. Abu Hassan. Saya bersetuju. Sekarang utusan online, Star online, M-Star online misalnya tadi. Sebab itu kita tidak boleh lagi menggunakan pernyataan bahawa remaja kita ataupun kita semua tidak membaca akhbar. Cuma sekarang geografi sempadan itu sudah berubah. Bermaksud sekarang geografi yang kita sebut sekarang geografi komunikasi. Jika dahulunya lingkaran pembacaan berdasarkan kertas dan sebagainya, tetapi hari ini orang lagi dahsyat membacanya tetapi dalam bentuk medium yang cukup ajaib ini, iaitu medium internet. Jadi dengan kata lain, dengan adanya portal dan sebagainya, penyebaran maklumat, penyebaran informasi itu begitu beraya-raya sekali. Sebab itu saya mengatakan, contohnya program You Wartawan sendiri. Sekaligus program ini sedikit sebanyak telah menumbuhkan lagi satu daripada geografi komunikasi, iaitu kewartawanan ataupun yang kita sebut dengan participatory journalism. Jadi dengan akhirnya setiap orang wartawan, sebab itu saya mengatakan sangat nakal jika orang mengatakan apabila saya menulis hal emosi saya dalam blog saya sebagai ancaman kepada mereka. Sebab pada pandangan saya, blog saya adalah saya meluahkan emosi tentang saya. Tentang blog tu kita ada lihat, kita lihat di skrin anda sekarang ada blog yang berkenaan dengan ini juga daripada katdishamblogspot.com. Kalau boleh anda lihat sekarang, mengatakan news online atau newspaper banyak berkenaan dengan bagaimana masyarakat perlu bertanggungjawab menggunakan media-media baru dan sebagainya. Dalam masa yang sama, para blogger dan sebagainya perlu dididik untuk lebih bertanggungjawab dan lebih responsibility dengan apa yang mereka tulis di dalam media-media baru misalnya. Keduanya daripada penasrebong.blogspot.com. Kalau lihat di skrin anda sekarang, ni saya ambil masa sedikit. Alamak. Betul kita apa? Bagaimana blog boleh membantu masyarakat kita untuk mengutarakan idea bernas dan sebagainya? Ya, sudah pasti mengatakan kita tidak boleh sekali, maksudnya apabila masyarakat kita sekarang ini kembali ataupun membaca blog dan sebagainya, kita beranggapan mereka sudah menjadi suatu komuniti, suatu masyarakat yang sudah tidak berpedoman. Salah. Bermaksud mereka cuma tidak mahu kembali kepada cara-cara menguruskan penghidupan yang primitif. Jika dahulu kita membaca surat khabar, hari ini surat khabar sudah di-online-kan. Lagi mudah, lagi cepat. Sebab itu saya mengatakan pemikiran mikro, pemikiran yang plural ini perlu diraihkan. Jadi sebagai satu contoh, setiap orang kalau dahulu kita tak dapat meluahkan emosi kita. Contohnya Nazri nak marah banyak lagi kepada informasi yang kita boleh simpan selepas ini. Kita perlu rehat sebentar. Anda boleh terus menghantar pandangan anda melalui alamat dan juga nombor yang ditera di kaca TV anda sekarang. Dan juga selepas kita rehat sebentar, kita akan lihat bagaimana peluang baru, media baru ini memberi peluang kepada generasi Y, generasi baru ini untuk lebih bertanggungjawab dan memperkasakan lagi literasi maklumat di negara kita. Jadi kita jumpa lagi dalam You Wartawan yang akan datang.